Assalamualaikum. Warga asing makin melampau dan tidak takut kepada undang-undang negara Malaysia. Ini salah penguat kuasa ataupun undang-undang negara Malaysia yang lemah? Saksikan video ini, kejap lagi saya komen. Okey. Warga negara Iran sekarang boleh mengulak Malaysia siang-siang. You ingat senang terima kat sini. Kita orang berapa susah, you orang boleh mengulak siang-siang. Ini dia ambil nombor kereta saya. JPJ dulu ambil. Okey, dah tengok video Okey, ni nak bagi tahu pencerahan. Dia warga asing ni sebenarnya famous lah. Dia sebenarnya dia dah kena tangkap dengan JPJ Selangor pada 28 hari bulan 8 tahun 2025 dekat Sunway Pyramid. Dia ni kenderaan dia dah kena sita ni sebenarnya. Tapi dia masih berani lagi bawa kereta lain Itu maknanya dia ni tak takut kepada undang-undang negara Malaysia. Nampak tak macam mana? Satu lagi, diorang ni sebenarnya diorang takut nak masuk ke kawasan JPJ Selangor, tapi diorang berani masuk dekat kawasan JPJ negeri lain terutamanya Kuala Lumpur. Ini diorang ni makin banyak sebenarnya. Sebab apa? Diorang dah tahu bila masuk masuk kawasan JPJ Selangor, diorang kena tangkap. Okey, tapi bila masuk kawasan JPJ Kuala Lumpur, diorang tak heran. Sebab apa? Sebab dia tahu penguat kuasa JPJ Kuala Lumpur takkan tangkap diorang. Tak tahulah JPJ Kuala Lumpur ni nampak ke tak nampak, orang alam lah. Tapi kalau JPJ Kuala Lumpur tak tahu, tak ada maklumat, cari saya. Saya banyak maklumat. Tolong sharekan video ni banyak-banyak Terima kasih rakyat Malaysia. Dan satu lagi, kepada Jabatan Imigresen Malaysia, tolonglah buat operasi untuk pemandu perebet sapu warga asing yang buat perebet sapu ni. Diorang ni sebenarnya diorang tak takut. Sebab apa? Jabatan Imigresen takkan tangkap diorang. Tapi kalau diorang ni kena tangkap buat perebet sapu, Jabatan Imigresen hantar diorang ni balik kampung diorang, mesti dah tak berani dah kawan-kawan diorang nak buat perebet sapu. Sebab apa? Bila kena tangkap, diorang kena hantar balik. Diorang nak ke? Mesti tak nak punya. Yang macam video yang viral tu yang Bangladesh ini kita punya area. Alhamdulillah dia memang tak kena tangkap dengan JPJ. Tapi disebabkan video itu, dia lari balik kampung tau. Dia lari balik kampung dan kawan dia yang seorang lagi tu yang yang kereta Ford Toyota apa dah, saya dah lupa dah. Tapi kalau saya check balik video tu, saya ingat lah 7788 kat saya. Dia pun sama juga. Dia pun dah balik kampung dan alhamdulillah lah, nampaklah kurang sikit lah yang perebet sapu Bangladesh yang dekat Jalan Silang. Dan dia sebenarnya rupanya dia langsung tak ada permit rupanya. Saya dapat info lah daripada dia punya kawan-kawan tu kan. Dia balik sebab dia tak ada permit. Dia memang kosong. Rupanya sama ni berani dia langgar undang-undang. Okey, rakyat Malaysia, tolong share video ni ramai-ramai. Terima kasih semua.